Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama pelajar SPM. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Apakah perasaan anda ketika menerima result awal ini? Alhamdulillah, saya rasa happy sangat sebab dapatlah capai apa yang saya target. Mula-mula terkejut, lepas tu bila dah boleh terima tu, dia macam happy lah, happy sangat. Wah, subjek mana yang paling awak banggakan dan kenapa? Saya paling bangga, tak boleh pilih sebab saya ada bolehlah beberapa A+. Dan saya banggalah sebab saya boleh dapat capai A+ sebab ada yang beberapa sebelum ni saya struggle nak dapat A+. So, itulah yang saya banggakan. Soalan terakhir, apa perancangan awak selepas ini? Saya rancang nak melanjutkan pelajaran ke asasi, bidang farmasi. Saya doakan yang terbaik untuk awak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama pelajar SPM. Apakah perasaan anda setelah mengambil keputusan SPM anda? Perasaan saya tak sangka lah. Saya tak sangka dapat 9A sebab saya study last minute juga. Memang tabiat dia macam gitu, habit dia. Jadi saya tak sangka lah. Apakah subjek yang anda banggakan dan kenapa? Saya paling bangga dengan matematik dengan perniagaan. Matematik tu daripada form 1 saya boleh kata saya stupid juga lah. Lepas tu kita orang belajar dengan Cikgu Faziah tu memang daripada berdiri atas kerusi, lepas tu berdiri atas meja, dan alhamdulillah lah dapat A juga. Apa perancangan anda selepas dapat keputusan ini? Perancangan saya nak mohon untuk kos yang saya minat dan saya akan terus belajar lah dengan keputusan yang saya ada. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama ibu kepada pelajar SPM. Boleh saya tanyakan beberapa soalan? Boleh. Apakah perasaan puan setelah mendapat result anak? Alhamdulillah, Acik bersyukur sangat sebab sebelum ni result dia orang kata tak okey kan. Alhamdulillah hari ni. Saya bergembira juga pasal tu. Soalan kedua dan terakhir, apakah harapan Acik untuk masa depan anak? Harapan Acik semoga dia berjaya pergi ke peringkat seterusnya untuk masa depan dia. Baiklah, terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama cikgu yang mengajar pelajar SPM. Apa perasaan cikgu ketika melihat keputusan pelajar? Okey, Alhamdulillah. Pertama sekali memang cikgu berasa bangga sebab apa yang cikgu harapkan tu orang kata mencapailah apa kejayaan yang cikgu harapkan daripada anak-anak murid cikgu. Soalan kedua, apakah cabaran terbesar cikgu mengajar batch tahun ni? Untuk cikgu mengajar pelajar AK, cikgu ajar geografi. Cabaran yang terbesar tu tak ada apa sangat lah. Cuma yang paling utama, yang paling besar pada cikgu adalah untuk cikgu membina attitude yang baik dalam kalangan pelajar. Yang tu yang susah, daripada dia macam susah nak belajar and then cikgu nak suruh dia fokus balik untuk SPM, yang tu yang paling mencabar lah untuk cikgu sebenarnya. Baiklah, soalan terakhir, apa pesanan cikgu untuk pelajar pada masa depan? Okey, pesanan cikgu untuk pelajar SPM akan datang, terutamanya untuk pelajar geografi lah. Yang paling penting sekali yang cikgu harapkan adalah dari segi attitude. Sebab pada cikgu boleh bagi, cikgu kat sekolah ni boleh bagi apa saja. Boleh bagi apa saja, masa, tenaga kita boleh curahkan. Tapi kalau pelajar yang tak nak ubah diri, ubah sikap,
memang takkan ke mana. Jadi harapan paling besar cikgu memang cikgu harapkan daripada pelajar tu sendiri untuk ubah sikap, ada target, and dengarlah setiap apa yang cikgu cakap, akur, and cuba buat yang terbaik. Itu saja. Baiklah, ini sahaja daripada saya. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama cikgu lain yang mengajar pelajar SPM. Cikgu, boleh saya tanyakan beberapa soalan? Boleh. Apakah cabaran cikgu mengajar batch tahun ni? Okey, bagi cikgu sendirilah batch tahun ni mereka merupakan batch yang sebelum ni tak pernah ada sebarang peperiksaan besar. Jadi dia tak pernah merasai suasana di Dewan Peperiksaan yang sebenar. Mungkin kurang persediaan bagi pelajar ni lah dari segi mentalnya bagaimana untuk menjawab peperiksaan awam yang besar. Jadi bila dia kurang bersedia, jadi agak kekurangan lah di situ bagi mereka sendiri. Baiklah, soalan kedua. Apakah perasaan cikgu setelah melihat keputusan pelajar-pelajar cikgu? Okey, kalau bagi subjek cikgu lah PSV kalau bagi subjek cikgu saya tengok tahun ni agak perasaan cikgu agak kurang gembira lah kurang gembira sebab pencapaiannya merosot sedikit, ada penurunan. Okey, ni memang banyak faktor lah penyebabkan keputusan macam ni. Salah satunya bukan cikgu nak menyalahkan pelajar pelajar ni dia punya usahanya perlu banyak. Di sini ada kekurangan di situlah. Okay, mungkin faktor masa juga sebab tahun 2025 adalah tahun yang pendek juga untuk mengejar masa. Soalan terakhir, apa pesanan cikgu untuk masa depan pelajar? Okey, pesanan cikgu memandangkan semua dah selesai dengan SPM, dah mendapat keputusan atas apa yang kita usaha itulah kita dapat. Masa depan kita luas lagi di luar, jadi kita rebut peluang banyak, kita jangan mengalah, kita jangan takut, mesti sentiasa mencuba, sentiasa mencari peluang dan ruang untuk berjaya dan untuk mengembangkan bakat atau kebolehan sendiri. Baiklah, itu saja. Terima kasih cikgu. Terima kasih kembali.